masyarakat kita dia ingat drama-drama sebelum ini, drama politik minggu ini ialah kalau ada je berlaku skism, maksudnya kalau ada berlaku perselisihan pendapat di dalam sesuatu parti, maka yang paling yang confirm akan berlaku ialah akan ada parti baru. Kan? Dulu masa Datuk Seri Anwar 98, ada PKR. Malah sebenarnya PAS pun berlaku juga tahun 1977. Saya ingat kan, bila berlaku pertembungan PAS di Kelantan antara dua kumpulan. Hasilnya lahirlah Berjasa. Dan Berjasa bekerjasama dengan UMNO. Itu yang UMNO menang dalam pilihan raya 1982. UMNO pun macam itu. Selain daripada PKR, bila ada pertembungan di antara Tun Mahathir dengan Tengku Razali Hamzah 97-88 ada 46 kan. DAP pun macam itu. Zaman bila ada pertembungan dulu ada dua kumpulan, dia keluar buat MDP, DAP ada MDP. Sangat biasa kan. Kemudian sekarang ada bersatu lah pula kan. Jadi saya faham lah rakyat ni dia ingat, kita ada parti baru lepas ini kan. Pandangan saya lah dia kena berdasarkan kepada beberapa perkara lah. Satu sebenarnya saya tak rasa lah negara dan rakyat perlukan satu parti baru dalam masa terdekat. Dia bukan sangat soal orang minat ke tak minat parti-parti yang ada sekarang. Sebabnya ialah yang paling penting untuk negara dan masyarakat ialah kita nak kena kekalkan kestabilan. Kerajaan itu tak boleh bertukar-tukar seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Jadi biarlah kerajaan yang ada itu terus memerintah. Kerana akhirnya kuasa itu akan kembali kepada rakyat juga. 2 tahun setengah daripada sekarang. Tapi dari segi pros and cons, manfaat dan juga keburukan, kalau berlaku apa-apa ketidakstabilan sekarang, perkara itu lebih buruk kepada masyarakat dalam keadaan negara kita perlu melalui tempoh yang mencabar ini dengan ada kestabilan politik supaya kita boleh melalui cabaran ekonomi dunia yang berlaku ini dengan baik. 2 tahun setengah daripada sekarang, kalau rakyat merasakan ada pasukan yang lebih baik untuk mengambil alih, itu keputusan rakyat lah. Satu lagi, saya ingat rakyat pun tak nak melalui perkara-perkara yang toksik ni. Kalau saya pun jadi rakyat biasa, aku sekarang rakyat biasa lah, kau tak? Minat saya ialah, okay, kita ada masalah, you tell me what's the problem. Tell me the diagnosis, kenapa masalah itu berlaku, kemudian actually how you going to solve it. Okay, even kalau saya setuju itu cara dia, I know there will be trade-offs. Kalau nak buat begini, ada beberapa perkara yang sakit yang kita nak kena tanggung. Dia makan macam makan ubat lah. Kalau sakit kena makan ubat, awal-awal tu memanglah bukan sembuh terus kan. So you tell me, kemudian I want to see how you going to do it. Actually that's my interest sebagai rakyat biasa lah. And because of that, saya rasa kalau ada cerita parti baru dan sebagainya, itu akan jadi distraction lah. As I say lah kan. Saya faham perasaan terutamanya banyak akar umbi PKR yang kecewa. Dan saya faham banyak yang tanya boleh tak kita buat parti baru dan sebagainya lah kan. But as I say, it is not what we want. It is what must happen kan. Jadi kalau ikut orang Melayu kata ikut rasa binasa, ikut hati mati kan. Ikut rasa memanglah macam-macam lah kita rasa sekarang. But I think we need to basically maintain stability